Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot Amazon. So aku cadang nak mancing dekat spot Amazon ni. Sekian lama tak datang spot ni, spot Amazon. Lama betul tak datang. Tengok ni. Aku tak tahulah ada orang masuk tak lagi. So kita cuba je lah pergi. Allah. Oh ni dah. Ada dua jalan. Sana ada satu spot, sini ada satu. Tapi aku nak pergi spot sini. Kita menuju di spot lah. Spot ni agak terpencil sikit lah. Nak kata terpencil sangat tu tak agak lah. Tak masuk ke lubang tu. Tapi lubang tu agak dah teruk sangat lah. Tengok ada laluan ni. Ada laluan buka baru. Laluan buka yang baru. Semua lama tak datang, berubah. Tidak masuk ke sana. Tidak ke sana tu. Tapi dia dah tumbang pokok tu, tumbang sikit. Ada orang. Ada orang. Ada orang ke? Tak ada. Ni geng mana kemah tu ni? Lama tak datang spot sini. Ada spot kawan. Lama tak datang ni. Aku nak pergi atas, yang satu lagi kat atas tu. Tapi aku tak teringat lah. Sebab lama dah aku tak masuk sini. Aku jadi tak teringat mana lorong sebab lama dah tak masuk. Orang pun lama dah tak masuk. So jadi kayu depan tu tak ada. Pun banyak bekas orang ni. Aku mungkin pakai sawit peram apa ni. Sawit peram. Aku nak pergi spot yang atas sikit tu. Tapi aku tak teringat kat mana. Betul, semua aku tak teringat. Aku dah tak teringat spot atas. Jom lah. Aku nak cakut-cakut umpan je. Lepas tu kita buat balingan terus. Ni pun dah cakut lah ni. Cakut lain. Okey kawan, aku dah buat balingan dah 3 batang joran. 3 tu sawit peram. Sawit peram macam ni lah. Aku dah buat balingan tu. Tengok aku nak tunggu ni. Sebab dia sawit ni kena tunggu lama sikit. Sekejap lagi kan, ada tarikan sekejap lagi kan. InsyaAllah ada tarikan lagi baru kita tarik. Tunggu dulu. Main sawit ni kena tunggu dulu. Masa aku buat balingan tadi aku tak buat rekaman pula. Masa aku pasang umpan tu. Pasang umpan macam biasa lah. Korang tahu lah pasal macam pakai sawit peram tu kan. Mungkin korang dah tahu dah. So tak perlu lah aku nak tunjuk kan. So aku nak tunggu. Ada tarikan je baru aku nak tarik. Lama betul aku tak dapat ikan makan sawit ni.
So hari ni aku nak cuba. Aku nak pergi atas tau tadi, tapi aku dah tak teringat dah. Aku punya spot dulu tu yang aku dapat colour tu, aku dah tak teringat ikut mana masuk, tebing mana. Sekejap lagi aku nak, kalau kat sini kurang slow sikit ni kan, dia lambat sikit nak cagut, aku nak cuba kat atas. Aku nak cari balik lorong tu. Aku dah tak teringat tau. So kita tunggu dulu kat sini. Lagipun sini dah bekas orang tu. Bila bekas ada orang dah datang, aku jadi tak syok lah. Aku nak pergi cari balik lah spot yang aku dapat colour tu. Situ spot cantik tu, spot tu. Baling je terus makan tu. Kita tunggu dulu kat sini. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot nak mancing hari ni, dekat spot Sungai Bernam. So aku dah sampai ni. Tadi aku dah jalan semua dekat sini, sampai dekat sini. Masuk dalam hutan sana. Nak masuk ke spot sini kena masuk hutan sikit. So aku dah sampai dah sini. Jadi aku nak mancing kat spot sini lah. Untuk umpan hari ni aku pakai umpan sawit kan. Aku ada bawa umpan usus ayam, tapi sikit lah, tak banyak. So aku akan pakai umpan sawit dulu. Sawit ni, sebelum aku masuk tadi aku jumpa bangla tu. Aku cakap aku nak ambil buah sawit sikit, nak buat umpan. Lepas tu dia kata ambil lah bang. So aku ambil lah sikit ni lah. Ni ada yang umpan perapan pun ada mana ni. Yang aku perak yang hari tu lah. Yang ni aku perak. Okay, aku akan pakai dua ni lah. Yang perak satu, yang sawit potong dalam dua. Aku bawa 3 batang ni. Tiga-tiga aku nak pakai. Untuk spot dia kan, jom kita tengok. Spot dia macam cantik lah. Tengok ni jerumu ni. Mungkin dia dah beranak dah ni. So dia tinggal lah jerumu babi. Jerumu babi ni sebenarnya kalau kita duduk dekat dia, cakap naik banyak oh. So ni dia spot dia. Aku dah lama tak datang spot ni kawan. So hari ni memang aku nak mancing kat sini lah. Nak baling situ. Tengok. Moga-moga ada lah hari ni. Sekarang ni dalam pukul 8 macam tu dalam pukul 8 lebih itu lah. Boleh lah cuba sampai ke tengah hari lah. Spot sini dia agak jauh sikit, so kena mari awal sikit lah. Okey kawan, tanpa melengahkan masa, aku nak cakut-cakut dulu umpan kan. Lepas tu kita terus buat balingan dekat spot yang tadi. Okey, jom tengok aku pasang umpan dulu. Perambut aku dah buat dah. Okey, jom. Rambut semua kat sini. Yang ni rambut mata kail satu. Tu kita pasang yang mata kail yang banyak tu. Aku nak pakai sebiji satu. Mana dia? Yang mata kail sebiji tu mana? Oh ni dia. Mata kail sebiji kan. Yang ni aku pakai umpan perut dah. Perut dah. Pakai umpan ni. Pakai umpan apa? Yang perak punya. Ni boleh ni. Ni. Aku baru buat satu yang mata kail banyak ni. Cara dia macam ni lah. Cakut sini, belok balik naik atas.
Nak lalu-lalu lah, jangan duduk tegur-tegur. Apa tu? Nak lalu-lalu, jangan duduk tegur-tegur. Pakai umpas sawit ni ya, aduh. Nak ikut, nak lalu-lalu lah, jangan nak tegur-tegur lah. Tak kacau kamu pun. Ni umpat mata kayu ni kecil je aku pakai ni. Tak pakai mata kayu besar. Nak buat ni pun lama kot rambut macam ni. Buat melima mata kayu ha. Jadi tak kena lah. Okey. Siap. Nak pasang satu lagi. Okey, siap lah ni. Pecik-pecik sikit bagi keluar minyak. Pecik-pecik sikit kan. Bagi keluar minyak. Tekan sikit masuk. Okey, siap. Nak pasang yang tu pula. Yang mata satu. Yang ni kena potong dulu. Main umpas sawit ni nak renyah sikit. Nak kena potong lah. Nak kena cucuk masuk lah kan. Tapi tak apa. Kita minta hari ni dapat lah ikan guna umpas sawit ni. Keruk ni duduk atas keruk. Menegur dia nak lalu. Dia takut aku ada bawah ni. Itu jadi gitu. Mungkin tu kepala dia kan. Dia ajar ni sedap lah pakai sawit ni. Oh ni bau cantik ni. Ada harum-harum bau kan. Bau apa? Bau sawit, bau harum. Wangi. Ada satu komen tu dia kata buah sawit ni boleh buat bengkang. Aku tak pernah makan aku bengkang sawit. Rasa macam mana tahu bengkang sawit. Tak lah dapat. Lama dah tak dapat ikan lui ke. Patin ke. Aku kalau aku main sawit sini tempat aku. Aku tak pergi ke mana dah. Lepas tu ada satu lagi spot bawah Amazon tu.
Spot Amazon tu ramai dah orang pergi. Malah aku kalau jenis aku tempat orang tu dah banyak mari kan, malas pergi ya. Biar saya ada kemah lagi dekat situ. Spot Amazon tu mungkin ada 2 orang duduk kemah situ. Kawan aku juga tu yang dekat apa, Spot Amazon tu, 2 orang berkemah malam situ. Aku tak berani malam-malam kalau ada spot sini, jauh orang. Nak berani-berani aku tak berani. Tidak lah teman. Ni spot ni pun cantik juga kalau buat dangar buat spot mancing okey kok. Tapi tu lah jauh kok. Nak kena buat tu kena 2-3 hari kok lah nak buat dangar pun. Mana tadi pambuk yang jangkuk dia macam ni lah. Korang pun dah tahu lah pakai sabit potong macam mana kan. Potong cucuk masuk. Yang depan ni pakai yang kecil ni. Tu aku buat kecil sikit ni. Ni untuk nak senang sikit ikan makan. Kalau kecil besar payah kok. Kalau patin senang. Kok ada kalui ke kelabau kan. Besar sangat pun susah kok dia nak makan. So kena buat kecil sikit belah depan tu. Kita pasang 2 dulu. Pasang 2 joran dulu. Tengok macam mana. Aku nak beli lagi pancang satu. Aku ada 2 pancang. Pancang aku ada dalam 3 dah. 1 jatuh hilang mana. Jatuh dalam sungai. Hilang tu. Masuk ikan torpedo. Ikan bawang torpedo yang tarik kan. Tu start pada tu jatuh hilang. Aku cari tak jumpa. Pancing jumpa. Pancang tak jumpa. Sebab tempat tu dalam. Aku tak berani lah. Sebab aku berani turun sekejap je lah. Sebab dah petang lah. Dalam tu nak selam macam mana. Tu pun dapat apa, dapat ni pancing tu dapat. Pancang lebuh. Ni kalau kena patim macam mana. Mata kail kecil ni tawakal je lah. Ranum elok ni buah ni. Lembut lah. Okey, siap. Jom kita buat balingan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, aku nak pasang satu lagi. Tengok lah. Dah kena. Dah kena tu. Tu. Yang tadi, yang mata kail satu. Ada tarik dia, ada tarik. Minyak pun dah. Ada tarik gitu ni. Senyap pun dah. Tak sangkut ke? Ha? Dah ada tarik yang tadi. Sangkut ke tak? Nak kena pasang umpan lain ni. Sangkut lah. Kita tunggu lagi. Tak sangkut tadi. Aduh. Sayang. Dah kena. Joran tadi juga. Joran tadi. Sangkut ke tak lagi dah. Jom kita cuba tengok. Main sawit ni jadi debar.
Tengok ni kawan. Ni apa ni? Kelabau ke teroboi? Ha? Kelabau ke teroboi ni? Oh. Kena ke bawah dagu. Macam mana boleh kena ke bawah dagu? Ha? Ni kelabau ke teroboi? Oh. Macam teroboi pun ada. Macam kelabau pun ada. Teroboi ke kelabau? Teroboi ni. Teroboi. Alhamdulillah. Dapat rezeki yang pertama. Teroboi. Teroboi ni, teroboi. Mula-mula dapat teroboi dulu. Dia baru dapat kelabau, kaloi, patin. Cik dulu. Alamku rasa sepi, tak bermaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kawan, pakai 3 batang, 1 batang je dapat. Pakai 3 batang, tak semestinya 3-3 dapat ikan. Okay kena faham tu, kena clear. Pakai 3 batang joran, 1 joran yang dapat. Okay Okay kawan, kalau kita duduk dalam hutan, kita kena bakar. Buat api kalau boleh. Bawa lighter ke apa, menggoreng api kan. Bawa lighter dalam 5 lighter kan. Kalau sesat, selamat lah. So kena kita bakar api. Sekurang-kurangnya binatang yang ada dekat sekitar mesti ada ni binatang. Kita tak tahu binatang apa kan. Sekurang-kurangnya kalau dia bau asap tu, dia dah tahu dah ada orang dekat kawasan sini. So dia tak merapat lah. Je. Jenis aku, kalau aku tak ada benda ni kan, barang ni, memang aku tak jalan lah. Tak masuk hutan tepi-tepi. Takut kok. Aku ada lagi spare golok dalam ni satu, golok pinggang yang aku selit kat belakang kadang. Ada pisau lagi. Tapi kalau tak ada yang ni, memang aku tak masuk lah hutan. Aku main kokok dekat lah. Okay kawan, pelajaran hari ni, kalau nak masuk hutan, duduk tempat-tempat macam ni, bakar. Biar asap tu merata pergi. Kiranya binatang-binatang yang ada sekitar ni, dia tak merapat ke kita. Ni ilmu ni. Kena lagi. Ucut dah. Ucut. Besar sikit kan tu. Aduh. Tak rezeki kan. Ucut.
Apa? Fikir apa? Allah Akbar. Oh, lucut. Sampai dekat-dekat situ dah rasa ringan dah. Aku ingat dia ikut. Punya lucut. Apa? Kita cuba lagi. Cuba lagi kawan. Uish. Yang lucut ni dia berat sikit. Tak tahu lah. Kalui ke? Lapar hak besar sikit ke? Cuba lagi tengok. Bismillah. Umar rumaita ijra rumaita walakin Allah rahmah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'mal nasir. Bismillah. Bismillah. Tu makan lagi. Yang rancak makan yang ni. Yang ni je rancak makan. Yang ni tak rancak. Satu lagi tu aku dah tutup lah. Yang duk rancak makan yang ni, yang tengah ni. Dari tadi lah. Dah 2 kali lah dua kali tak sangkut. Sekali tak sangkut. Yang tadi tu sangkut dah. Lucut kat situ. Terasa ringan kat situ. Dekat dah terasa ringan. Yang ni makan pula tengok. Yang ni tak tahu trik ni ikan apa. Senyap pula. Main sawit macam ni ya. Geding. Oh. Oh kena. Dia lepas balik. Kawan. Dah anjuk dah tadi. Dia lepas balik. Aduh. Dah anjuk elok dah kawan. Dah gitu dah tadi. Dia lepas balik. Aduh. Geram betul lah aku kalau main sawit macam ni. Dia lepas balik kawan. Dah gini dah tadi. Wih deh. Tak sangkut pula dah. Kenapa lah? Wih besar kalau macam tu punya gaya besar. Wih. Geramnya aku. Dia ada ni. Ada. Yang ni tak nak makan dari tadi lah. Lain macam mau makan tu. Dia lepas balik. Okay kawan. Sekarang ni aku pakai yang tu. Yang kuat sikit. Yang ni tak kuat sangat.
Tapi terkena daripada tadi lah. Cuma aku kalih yang ni, yang kuat di depan. Yang tak kuat sikit tu belakang. Aku letak kat belakang. Ada ni. Ni waktu dia makan dah ni. Ni dalam pukul 3 lebih. Aku balik ni dalam... Oh, tunggu. Tu, sana tu. Ada tu. Tu ada ikan tu. Sana. Dia ada menimbul situ. Ada ni. Dia tengah duduk makan ni. Dalam pukul 3 lebih dia makan lah. Hari ni aku duduk sampai pukul 4 mungkin. 4.30 lagi baru balik. Hari ni aku bawa kain semayang. Sejadah. Aku bawa siap-siap. Aku mandi kat sini tadi. Sebab aku nak tunggu sampai pukul 3 lebih lah. Selalunya pukul 3 lebih baru dia makan. 3 lebih, 2 lebih sampai petang. Kat Sungai Bernam lah pakai sawit ni. Tu aku duk tunggu ni. Ada, tak ada. Tapi tadi dah nyut gitu dah. Lepas tu pang dah lepas. Dia tak ngap betul-betul tau. Kalau dia ngap betul-betul memang kena tadi. So kita tunggu sikit lagi. Ni dia tengah makan ni. Pukul 3 lebih ni. Sampai pukul 4.05 lagi. 4.56 sampai malam lagi dia tengah makan ni. Tunggu tengok. Ada tarikan je baru kita tarik. InsyaAllah. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working. Okay kawan. Aku dah tak boleh lama. Dah petang, dah 4.30. Nak ambil anak sekolah lagi. Aku tunggu. Aku suruh tunggu kok sampai pukul 4 lebih. Tapi tak mau kok makan ikan. Tadi sayang tu dia dah. Tadi lah kan. Yang tadi dia dah henjuk dah. Lepas balik. Tak ada rezeki lagi tu. Tak ada rezeki lagi lah dekat spot sini. Dia bagi pun seekor. Bagi seekor terboy. Dia ada juga lah rezeki hari ni. Walaupun terobos kan. Dapat first tadi lah. Yang kedua pun. Yang pertama tak sangkut. Yang kedua terobos sangkut ekor. Yang ketiga dah sangkut. Lucup dah depan tu. Sampai depan tu sikit dah rasa ringan dah. Dekat sana tadi dah rasa berat. Sampai situ terasa ringan. Mungkin dia masa aku tarik dia laju tu dah lucup Pakai sawit tu wah. Cepat lucup. Mudah. So dapat lah seekor terobos. Lepas aku balik kat ni. Ni aku dah ikat ni. Yang bolong hari tu. Oh ni bolong hari tu. 2 ekor hilang. Bau. Sebabkan bolong ni. So ni lah dapat hasilnya hari ni. Ikan terobos seekor. Alhamdulillah rezeki. 4 jari kat lah. Boleh lah buat goreng manis. Kalau tunggu lagi boleh dapat. Tapi tu lah masa takkan nak tunggu sampai ke malam tu. Aku pun dah tak lalu juga. Sampai malam-malam aku tak berani kat sini. Lain hari kita datang lagi. Ada akan dapat, insya-Allah akan dapat. Aku yakin dia akan dapatnya. Tapi bukan masa yang bukan hari ni, ke esok lusa, ke seminggu lagi. Dah enjuk dah tadi. Oh sayang tu. Tahulah. Mancing dulu. Payah ha.
Main sawit memang macam tu kan. Kalau dapat besar, kalau dia bagi tu besar. Ada member aku dia pergi dapat besar saja. Aku ni tak boleh nak tunggu lama sebab aku payah anak apa semua. Anak nak ambil sekolah lagi. Tu ada orang tempah serai tu. Nak buat juga serai. Banyak kerja tu. Ni masa payah sikit tu. Tapi tak apa, dapat juga hari ni seekor lah, cowboy lah, dapat juga. Kerana apa istilah orang kata ni, tak kumpau. Ha, tu dia. InsyaAllah dia akan dapatnya. Sabar. InsyaAllah. InsyaAllah mesti dapatnya. Ada ni, ada patin lah. Tapi selalu aku dapat sini, apa panggil ni? Kalui. Selalu aku dapat kat sini kalui. Kelabau belum dapat lagi. Kalui aku pernah dapat 2 ekor, 3 ekor kot aku pernah dapat. 2 ekor, 3 ekor, 2 ekor ke 3 ekor macam tu lah. Kalui. Patin tak dapat lagi. Tapi cara makan tadi tu cara patin. Keting-keting. Nyut. Ha, tu patin. Tadi dah nyut. Pam. Lepas balik. Oh sayang tu. Okey kawan. Aku pun dah nak kemas barang ni. Saya tak mancing aku dah kemas lah. Ni. Tengah duk kemas ni. So kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Moga-moga video yang akan datang ni, trip yang akan datang ni ada ikan. Kalau tak hujan lagi aku akan turun lagi kat sini. Kalau hujan aku tak akan turun lah sebab air keruh. Okey kawan, jom balik.